Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kita menyambung perbincangan kita berkaitan dengan asas hukum tajwid. Kali ini kita bercerita tentang hukum mim bertasydid dan juga nun bertasydid. Dua huruf saja. Huruf mim, nun, dan kita tahu mim dan nun ini bersifat tawassut dari segi suara, iaitu dia tidak tertahan dan tidak terlepas. Dari segi mim dan nun, dia kedua-duanya juga bersifat jahar dari segi nafas. So, nun dan mim. Baik. Apabila mim bertasydid atau nun bertasydid, perhatikan di papan putih ini. Apabila mim bertasydid, nun bertasydid, kita akan wujud satu hukum. Jadi kita mula dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita serah kepada Nabi. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Apabila mim bertasydid, kalau kita jumpa dalam Al-Quran mim bertasydid atau nun bertasydid, dia tidak berkaitan dengan idgham. Bukan dengan idgham, iaitu kalau idgham syamsi barulah pada nun tasydid, pada mim tidak. Ini huruf ada huruf kamariah kalau dalam takrif. Ini adalah huruf syamsiah. Baik, kita cerita ni tentang mim bertasydid, nun bertasydid. Nanti kita tengok contoh di bawah ni. Baik, wujudlah hukum wajibul gunnah, wajib didengunkan. Gunnah tu maknanya dengung, iaitu mana dia mahras ni pangkal rongga hidung. Mahras apa? Mahras dengung tu, bacaan dengung. Sebab itu kalau kita baca, dia bunyi di pangkal rongga hidung kita dan dibaca dengan dua harakat. Kalau satu harakat, dia tak akan berdengung. Misal kata saya ambil contoh, in, satu harakat. Cuba saya lamakan sedikit. In, letak maras ujung lidah pada maras nun, tekan di sana dan panjang bunyinya. In, kalau sekali sebut, in, tak ada dengung kan. Bila panjang dua harakat, in, baru terasa kat pangkal hidung kita bergetar yang menunjukkan bahawa berlaku dengungan tersebut. Baik, contoh dia. Contoh dia kita pergi kepada yang pertama. Falamma, mana kita lam alif mim tu kita baca dengan wajibul gunnah. Falamma thumma mim. Sekarang kita pergi pada nun pula. Innama walakin ilahin nas. Mana nampak ini? Ini adalah lam ta'rif. Oleh kerana nun ini huruf syamsiah, maka walaupun kita mengidghamkan pada huruf nun, tapi tetap kita baca nun itu dengan dengung, dengan wajibul gunnah. Ilahin nas. Qul a'udzu birabbin bin, nun bertasydid. Ilahin nas. Mana kita baca dengan dengung. Jadi itulah dia berkaitan dengan hukum wajibul gunnah. Selalu saya gunakan WG, lepas tu sebut D2, dengung. Dengan dengung dua harakat. Barulah kita dapat jadi dia. Tidak samalah kalau saya tunjuk di sini. Misalnya kata tanwin ataupun nun sakinah bertemu dengan huruf mim yang bertasydid. Ini tak baca, dia tak panggil wajibul gunnah. Dia tak panggil wajibul gunnah. Dia panggil idgham. Idgham ma'al gunnah. Ma'al gunnah MG gitu. Boleh? Jadi tak sama dengan wajibul gunnah. Kalau ada hukum nun sakinah dengan tanwin tu lain. Walaupun dia huruf mim. Walaupun dia bertasydid, dia tak baca dengan wajibul gunnah, dia baca dengan idgham, tapi masih dengan dengung. Wajib didengungkan, wajibul gunnah juga. Tapi hukumnya tidak ditulis wajibul gunnah, idgham ma'al gunnah. Diidghamkan, dimasukkan kepada mim yang bertasydid. Jadi nun sakinah tu sebelumnya dapat huruf, dimasukkan pada nun sakinah mim yang bertasydid itu dengan idgham ma'al gunnah. Tak sama dengan saya. Ini wajibul gunnah saja. Jadi itu sajalah tentang hukum iaitu mim bertasydid dan juga iaitu nun bertasydid.
yang wajib kita mendengungkannya. Untuk dengungnya mesti dibaca dengan 2 harakat. Dan maharaj dengung itu duduknya di pangkal rongga hidung. Okey, jadi itu saja yang dapat saya jelaskan tentang hukum mim bertasydid dan nun bertasydid, iaitu hendaklah kita baca dengan dengung. Wajib kita baca dengan, sebab itu dinamakan wajibul gunnah, dengan dengung 2 harakat bacaannya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi.